Sebab Kak Ain memang pelakon. So jadi bila kita fikir balik, kita nak berlakon sampai bila. So bila kita dah tua nanti dah tak ada orang nak ambil kita berlakon. Especially kat Malaysia ni. Hai, saya Kak Ain Abdullah. My main business is producing, penerbit drama, TV. Cabaran buat production memang banyak mencabar lah. Macam Kak Ain punya production ni, Kak Ain banyak buat documentary and magazine. RD Pictures Sdn Bhd. Ini kira Kak Ain punya company sendirilah. Sebab Kak Ain memang pelakon. Jadi bila kita fikir balik, kita nak berlakon sampai bila. So bila kita dah tua nanti dah tak ada orang nak ambil kita berlakon. Especially kat Malaysia ni. We are not like Hollywood. Hollywood kalau kita berlakon makin tua makin mahal. Tapi kat Malaysia ni makin tua makin murah nak bayarnya. Sebab tu kita ada backup. Because Kak Ain memang minat dalam bidang ni. Memang cita-cita Kak Ain nak jadi selebriti. Orang kata tercapai lah. Dan cita-cita Kak Ain nak menjadi penerbit pun tercapai. Alhamdulillah. Yang ini kira first time datang. Funnel Evo ni. First time. Kak Ain rasa semua orang yang datang seminar ni semua orang nak berjaya dan kaya. Kalau you tak nak kaya tak payah datang sini. Tapi nak kaya kena ada ilmu. So dari sini apa yang kita belajar, buat imak apa pun kena ada ilmu. Sama juga Kak Ain produce. Kena belajar macam mana jadi producer. Dia bukan terus jadi petik jadi producer, tidak. Bisnes ni tak sama. Setiap tahun dia berubah. Jadi marketing kita pun berubah. Nak dengan dunia sekarang, teknologi sekarang dah pakai AI. Dulu tak ada digital marketing. Orang pun tak tahu, kan? So sekarang ni semua di hujung jari je kita nak buat bisnes. Cuma kita perlu ada ilmu. Tak ada ilmu dia tak pergi mana-mana. Ada ilmu dan kena rajin. Kalau ada ilmu malas dia jadi. Okey, macam Tuan Fadi tadi macam Kak Ain cakap, kita kena ada ilmu. Belajar macam mana pun kena ada ilmu. And then dia ada ajar kita macam mana nak buat format yang sangat senang. Pakai ChatGPT je. You cakap je kat situ then dia akan keluar everything. Kan, dia punya prompter semua dia keluar. Tuan Kudin ni dia more to system punya person lah. Everything is systematic.